Walaupun ni punyalah desperate. Sampai tahap dia sindir PMX. Katanya PMX ni bapa telefon negara. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak menafikan kehebatan yang ada pada PMX. Nak buat macam mana? Kalau kita bandingkan pemimpin yang jadi pujaan Walaun dengan PMX, jauh lah beza dia. Kita ada barisan bekas kepimpinan daripada Perikatan Nasional yang pernah jadi Duta ke Timur Tengah, yang pernah jadi Perdana Menteri, yang hari ini jadi pengerusi. Ni, taraf pengerusi Perikatan Nasional, waktu jadi Perdana Menteri, call Jokowi, Jokowi tak kenal. Bapak Presiden, saya Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang baru selesai upacara mengangkat sumpah, Pak. Untuk berkunjung ke Indonesia. Itu memang yang saya suka, Pak. Nampak sangat hubungan itu bukanlah hubungan persahabatan, tapi sebatas hubungan pemimpin negara semata-mata. Beza tau dengan PMX bagaimana beliau punya hubungan baik dengan Erdogan, hubungan baik dengan Perdana Menteri Pakistan dan sebagainya. Translate this into English, but he can do it, in an excellent way. Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. Ordi ke leherai, ajal ke kahogi. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Dan dia lupa kot, atas asbab hubungan baik yang dibina, ni kita punya aktivis Sumut Nusantara akhirnya berjaya dibawa pulang. Dan aktivis daripada Malaysia antara yang terawal berjaya dibawa pulang disebabkan oleh Perdana Menteri kita, pemimpin-pemimpin kita dalam kerajaan Madani ni pandai buat negosiasi. Punya hubungan dengan pemimpin-pemimpin negara luar. Begitu juga konflik yang berlaku di antara Thailand dan Cambodia. Yang mana kita lihat pada waktu itu, Malaysia menjadi tempat kedua-dua negara ini capai kata sepakat buat genjatan senjata. Ada tak benda ni berlaku zaman Perikatan Nasional? Tak ada, Mat. Dulu adalah duta bertaraf menteri kan. Tapi tak ada apa-apa jasa, tak ada apa-apa hebat pun negara kita setelah melantik duta bertaraf menteri yang boleh menikmati gaji dan allowance. Kalaulah bekas duta Timur Tengah ni hebat sangat, sepatutnya kita ada 2 orang penaung untuk misi Sumut Flotilla. Satu, Perdana Menteri Malaysia, dan yang kedua, bekas duta bertaraf menteri. Sebab bekas duta ni ada hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah. Tetapi ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah kritikan dan cara nak memperlekehkan pemimpin negara yang berusaha. Sedangkan pemimpin mereka ni tak ada kemampuan. Bila berlaku saja isu yang melibatkan negara P, mulalah turun berhimpun. Nak berhimpun ni tak ada masalah. Tetapi yang berhimpun di rakyat. Pemimpin kena ada tugas lain. Kalau pemimpin pun ambil tugas rakyat, hanya mampu seperti mana yang rakyat buat, bermakna dia tu tak ada kemampuan. Jadi apa lagi yang Walaun ada? Selain daripada nak memperlekehkan usaha PMX. Sebab mereka gagal untuk nak bandingkan kelayakan dan kehebatan Perdana Menteri Malaysia dengan pemimpin mereka. Sebab pemimpin mereka ni selain tak ada jasa dan juga tak ada kemampuan, tak ada pengaruh di luar negara. Assalamualaikum. Ciao.